Risiko sangat tinggi bila mana tuan-puan simpan emas 2-3 bulan dan tuan-puan nak jual. Yang pertama sekali tuan-puan kena faham, emas yang kita beli ni ada spread. Okay, cikgu saya tak faham spread tu apa. Okey, saya ringkaskan dalam bahasa umum, bahasa kampung, bahasa public yang orang mudah faham. Spread ni adalah perbezaan harga jual dan juga harga beli. Sebagai contoh, tuan-puan beli emas 50 gram ni harga dia RM33,000. Bila tuan-puan nak jual balik, harga dia jadi berapa? Tuan-puan tengok dekat sini 50 gram tu. Beli RM33,000, jual RM30,000. Dekat situ tuan-puan dah boleh tengok spread dia berapa? Spread dia RM3,000. Jadi RM3,000 ni orang panggil apa? RM3,000 ni orang panggil spread. Jadi contohlah Encik Bahrum dia beli 50 gram. Lepas tu bulan depan harga emas naik lah. Tapi adakah naik tu melepasi nilai spread? Sebab dia beli RM33,000. Tapi bila nak jual harga RM30,000. Jadi kalau dia naik tinggi melepasi spread, yes, tuan-puan akan dapat keuntungan. Tapi kalau tidak melepasi spread, tuan-puan nak jual, tuan-puan akan hadapi kerugian. Jadi sebab itulah tidak disarankan beli emas untuk jangka masa pendek untuk tuan-puan dapat keuntungan sebab emas ni ada nilai spread. Faham tak? Kalau faham boleh komen faham ramai-ramai. Kalau nak saya bantu menabung emas di Public Gold, anda boleh isi beg biru di bawah, nanti saya akan bantu.